Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Kita akan teruskan dengan kisah pada tengah malam ini dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Saudara, ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah mendengar rancangan ini sama seperti menonton filem-filem seram. Tidak lebih dari itu. Yang baik, kita jadikan satu teladan kepada kita. Jadikan satu contoh kepada kita. Yang tidak baik, kita jadikan satu sempadan. Semoga kita tidak terjebak dalam situasi yang sama. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, boleh hubungi saya di 669-11897. Jam 1.30 pagi nanti, anda akan ikuti sambungan kisah lakonan kisah pendek semalam. Akan saya sampaikan 1.30 pagi. Sekarang, kisah yang pertama dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua dan terima kasih kepada yang sudi bersama dengan saya setiap malam. Kita teruskan dengan rancangan ini. Saudara pendengar Ria 897, yang ini ingin saya sentuh tentang satu peristiwa pengalaman kerasukan yang menghantui keluarga Encik Nafisah. Apa khabar KC dan juga penggemar rancangan Misteri Jam 12? Nama saya Kak Nafisah. Kakak ingin ketengahkan, ini satu gangguan, sampukan yang diserang, dan serangan ini terkena kepada adik kakak. Adik kakak telah pun putus tunang sebenarnya. Dan kakak tak nak ceritakan panjang tentang kenapa dia putus tunang. Tapi ini kepada gangguan yang terkena. Adik kakak sekarang ini di bawah jagaan kakak. Setelah ibu dan ayah meninggal dunia, kakaklah merupakan yang menjaga adik-beradik. Kesemuanya ada 4 orang, termasuklah adik yang bongsu ni. Yang paling bongsu, yang kakak jaga dan dia tinggal bersama dengan kakak. Usianya 28 tahun. Putus tunang Kisi. Sedih kisahnya. Tapi ini cerita yang kakak nak sampaikan berkenaan dengan gangguan yang dia kena. Sebenarnya kakak tinggal dalam rumah ni bersama dengan suami, kakak dan juga adik kakak saja. Kakak belum ada lagi cahaya mata, walaupun dah berumah tangga agak lama. Mungkin belum rezeki. Sebab itulah adik tinggal bersama dengan kakak. Setidak-tidaknya rumah ni tak kosong. Ada juga teman yang akan menemani kakak. Bila gangguan mula berlaku dalam rumah, adik kakaklah yang terkena rasukan. Pada malam hari, bayangkan kakak dengan suami sedang tidur dalam bilik. Apabila suami kakaklah, dia ni jenis yang senang terkejut, yang senang terbangun dari tidurnya. Waktu itu dia yang kejutkan kakak. Isa, kejut suami pada kakak. Awak dengar tak? Awak dengar tak bunyi perempuan nyanyi? Pendengar Ria 897, bila dengar betul-betul memang Kisi dengar bunyi suara perempuan menyanyi dalam rumah. Kakak dengan suami bangun, keluar dari bilik dan menuju ke arah luar bilik. Dan alunan suara yang bergurindam itu datang daripada bilik adik kakak. Kakak ketuk pintulah, sebabnya suami temankan. Takut-takut nanti dalam keadaan yang tak baik. Lisa. Tapi adik kakak tidak menyahut panggilan kakak. Lisa, kakak buka pintu Bila kakak buka pintu, kakak kata pada suami, bang kejap Yalah, takut nanti adik dalam sedang tidur. Jadi bila buka tolak pintu, nampak adik sedang duduk di atas katil dalam bilik yang gelap gelita. Jadi kakak pun toleh, bang. Tengok bang. Rakan pendengar Ria 897.
Suami dengan kakak tolak pintu dan buka pintu tu seluas-luasnya. Terperanjat bila nampak adik kakak di atas katil. Pendengar Ria 897 kembali pada kisah Kak Nafisah yang katanya itu kali pertama tanda-tanda adiknya kerasukan berlaku dalam rumahnya. Apabila pada waktu malam dia sedang tidur dengan suami yang terbangun dan kejutkan isterinya. Jadi bila terdengar gurindam suara orang sedang menyanyi dalam rumah, Kak Nafisah dan suami keluar dari bilik dan kedengaran suara itu datang dari bilik adiknya. Rakan pendengar Ria 897 FM. Kata Kak Nafisah bila tolak pintu bilik, nampak adik saya di dalam bilik tidurnya yang gelap, sedang duduk di tengah-tengah katil, sedang duduk sambil menunduk. Sudah sah suara itu datang dari adik saya. Saya buka lampu kisi, masuk ke dalam dan saya memanggil adik beberapa kali, tapi dia tidak menyaut apabila saya memanggil namanya Lisa. Jadi saya dengan suami pun menghampiri beliau. Saya pegang adik saya dan bila saya mula sentuh, mula-mula dia duduk tegak. Cuma kepalanya pandang ke bawah. Tapi bila saya mula sentuh bahu adik saya, badannya mula ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang dan semakin lama semakin laju. Keadaan adik saya membuat saya takut. Rakan pendengar Misteri Jam 12 katanya Kak Nafisah. Pada malam tu jugalah Casey, kita dapat tahu yang adik ni dah terkena sampukan rasukan. Jadi, kata Kak Nafisah, bila adik dalam keadaan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, suami kakak cuba redahkan keadaan. Suami kakak pergi ke dapur. Kita ada satu botol kecil, air zam-zam, yang juga telah pun dibacakan. Air itu memang untuk adik. Sebabnya sebelum ni dia mengadu pening-pening migrain, pergi doktor sama. Jadi kakak pun ikhtiar jumpa dengan seseorang dan seseorang tu berikan air zam-zam yang telah pun dibaca. Suami ambil air itu, masuk dalam cawan sedikit, kemudian tuang pada tangannya, renjis pada adik kakak, terus adik kakak tuli. Bila adik tuli, kakak dengan suami terperanjat Casey. Apabila terpandang adik kakak, matanya hanya kelihatan mata putih saja. Mata hitamnya langsung tidak kelihatan sambil suara garau dikeluarkan. Kau jangan kacau aku. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku. Pendengar Misteri Jam 12. Dipendekkan cerita, kakak panggil pakar yang telah pun berikan air itu untuk datang dan tengok adik kakak. Casey, pakar tu mengatakan bila dia sedang merawat adik yang sedang sakit ni, dia baca dan baca dalam rumah kami lah. Adik sedang duduk di atas lantai. Macam biasa sedang berbual-bual. Bila pakar mula bacaan surah-surah Ruqyah, adik mula gelisah. Mula tengok kiri, tengok kanan. Tiba-tiba terus dia bersuara. Pakar itu bertanya, apa urusan kau datang dalam badan budak ni? Pakar itu terus baca tanpa henti. Baca dan baca dan baca. Adik masih lagi tidak menjawab. Masih lagi mengeluarkan bunyi-bunyian yang katanya Kak Nafisah cukup menakutkan. Pendengar Misteri Jam 12. Bila pakar tu berbual, dengar bunyi cara dia bermain dengan rambut. Setelah upacara sesi yang pertama, pakar tu datang jumpa dengan kakak dengan suami. Saya rasa adik awak ni dah terkena sampukan Pontianak. Kakak tanya bagaimana boleh berlaku. Katanya dia tidak pasti, tapi dia perlu datang lagi dan benda ni masih belum lagi keluar.
dalam badan adik kakak. Takut nanti kalau dipaksa, sesuatu boleh berlaku pada adik kakak. Jadi, rakan pendengar Misteri Jam 12, akhirnya, katanya Kak Nafisah, setelah beberapa kalilah pakar tu datang, merawat, barulah pulih dari gangguan. Ya Allah Casey, bila adik dalam proses rawatan tu, kakak pernah sekali tu sedang tidur dengan suami dalam bilik. Tak tahulah bila dia masuk. Kakak katakan yang suami kakak ni mudah terbangun. Dengar bunyi orang buka pintu pun dia boleh terbangun. Tapi yang hairan, adik kakak masuk dalam bilik kita. Suami langsung tak terbangun. Dia berdiri tepi kakak, tepi katil, sambil mata putih tengok kakak yang sedang baring di atas katil. Terpekik kakak dibuatnya. Suami sampai terbangun bila nampak keadaan adik. Jadi, setelah dirawat beberapa kali, adik dah pun kembali pulih. Alhamdulillah Kisi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saudara, anda boleh hubungi saya di 669-11897 ya, 669-11897. Dan kalau ingin hubungi saya, sila ringkaskan kisah anda dan matikan suara radio supaya anda nak bercerita ni tidaklah terganggu nanti bila nak cerita. Dan kalau nak telefon saya tu janganlah dekatkan dengan radio dan kisah biar pendek, dan jangan mungkin berbisik-bisik sampai tak dengar suara ya. Kita terus dengan pengalaman, dan saya akan kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Anda jangan ke mana-mana. Jangan lupa sebentar nanti kata laluan yang kedua akan saya sampaikan. Terus bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan terus jawab panggilan anda dan silakan hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat pagi. Sekali lagi silakan 669-11897. Ini kiriman SMS saya terima, datangnya daripada Zulfadli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulfadli. Saya ingin berkongsi peristiwa. Waktu itu saya sedang menunggang motosikal dan saya sedang berada di seberang tambak lah. Teman saya ni sebelum tu ajak saya pergi seberang untuk makan malam. Waktu sekitar pukul 1 pagi. Jadi saya kata pada mereka, mereka pergi dululah. Sebabnya saya perlu hantar sesuatu diminta oleh ibu saya. Jadi bila kawan teman-teman saya dah pergi, saya harus berjumpa dan bertemu dengan mereka. Dan apa yang berlaku, jam 1 pagi ini kami harus makan di kawasan makanan laut. Ini dia, tepi pantai makanan laut. Sedang saya menunggang motosikal saya. Kalau tak silap saya berada di kawasan Permas Jaya katanya Zulfadli. Saya ternampak ada seorang wanita ni, perempuan lah, berdiri tepi jalan dan sedang menggendong sesuatu lah. Saya rasa mungkin bayi dan bayi tersebut tu dibungkus dengan bungkusan kain lah, dan kemudian seling pada tubuh badannya sambil berdiri di tepi jalan, mungkin sedang menunggu teksi pada waktu malam. Apa yang membuat saya rasa seram dan takut sangat-sangat, bila motosikal saya melepasi wanita yang sedang berdiri di tepi jalan tu, saya boleh bau tau Kisi, harum sangat. Wangiannya bukan macam minyak wangi. Wangiannya bila bau tu boleh menimbulkan rasa seram dan rasa takut. Setelah saya tunggang motosikal dan lepas wanita tu, bau tu pun sekaligus masuk ke dalam lubang hidung ni. Saya terus tengok pada cermin lah. Bila tengok pada cermin, saya terperanjat. Yalah, baru saja saya lepas, saya tengok dekat cermin motosikal saya, di belakang walaupun gelap sedikit, tapi kereta yang lalu tu memancarkan cahaya lampu. Tidak nampak pun apa-apa di belakang sana. Takkan Casey perempuan tu boleh hilang sekelip mata?
Apalagi Casey, tak berani saya nak toleh belakang. Saya terus memecutlah dan jumpa teman saya dekat kawasan Permas Jaya untuk makan malam di sana. Itulah peristiwa yang saya nak kongsi sama. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Kita ke hujung talian untuk bersama dengan peringkat kita. Hello, selamat pagi. Hello, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Okey, boleh panggil saya Is. Okey, Is, panggilan tentang pengalaman apa ni? Silakan. Okey, pengalaman dia saya tak tahu sedang ke tidak, tapi it's a very short, pendek lah, ringkas. Okey, kejadian dia baru Khamis yang lalu. Saya sedang saya dah duduk lepak dengan member semua lah, kawan-kawan. Tadi saya pulang ke rumah dan saya tengah nak naik lift lah ni. So saya ada dengar macam this heavy breathing, pernafasan yang mendalam kat belakang saya. Lepas tu saya tahu je kurang lah. Saya tak ada orang, tak apa. Sekali saya dah naik, because rumah saya quite tinggi lah, tingkat 14. Jadi saya tengah jalan along the corridor tu, saya boleh dengar macam bunyi orang macam entahlah serik ke tengah merangkak ke, saya tak tahu. Saya tak nak toleh. Tapi bila saya dah masuk dalam rumah tu, Casey, I was like, saya tengah nak tutup pintu ni. Then because rumah saya pintu kadang-kadang malam kita tutup, kadang-kadang kita tak tutup. So basically pintu rumah tu renggang. Jadi saya masuk, saya tengah nak tutup. Saya tengah nak tutup, sumpah saya nampak it's like this nenek, dia bongkok, rambut dia panjang tapi macam it's like very colour kelabu-kelabu asap gitu. Dan dia tengah membongkok, dia macam mana yang saya nak cakap, macam dia punya belakang tu hunchback. Dan dia macam just slowly dia macam dia tatih right through saya punya window all the way sampai kat tempat bilik. Tu je. Saya dapat tu, saya terus macam oh my god, okay. Ya Allah, takut saya terperanjat lah gitu. Terima kasih Iz dengan pengalaman anda ya. Okay, terima kasih Casey. Kembali. Baik. Yang ini saya teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Yang ini daripada siapa ni Sulina kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengalaman saya nak ceritakan ni kalau nak buat baik biar berpada-pada. Saya ini ingin ketengahkan satu peristiwa. Ini berlaku pada diri saya, Casey. Dan kisah ini dah lama sebenarnya, pada tahun 1998. Oi, lama tu Katanya rakan kita ni, waktu tu saya memandu dan bila sedang memandu, kisah ini berlaku di kawasan Old Tampines Road. Saya ingat lagi, sekitar jam 11 malam. Sedang memandu dekat Old Tampines Road. Jalan tu sunyi, sepi dan tak banyak kenderaan lalu dekat kawasan tu. Jadi waktu tu jalan yang baru seperti sekarang ni belum lagi disiapkan lah. Masih lagi jalan lama yang agak jauh dan ada bingkang-bingkuknya jalan tersebut. Dan kalau waktu malam setelah pukul 8 tu memang menakutkan dekat kawasan itu. Saya ni yang sedang memandu dan semangat sebabnya baru lulus ujian memandu. Ada kereta pun kereta abah saya pada waktu itulah. Nampak ada seorang makcik tengah duduk dekat bus stop. Bila saya nampak ni dari Tampines, saya iaitu rumah teman saya, nak balik ke rumah saya di kawasan Hugang, saya lalulah dekat Old Tampines Road. Nampak makcik ni di perhentian bas. Niat hati ni nak tolonglah saya berhentikan kenderaan. Kemudian apa yang berlaku? Saya pun turunkan tingkap depan. Saya pun tanya, "Cik, nak pergi mana? Nak saya hantar?" Tanya saya pada makcik tu. Makcik tu kemudian tak cakap dan tak jawab. Dia tenung dan tengok saya. Kemudian baru dia senyum. Dia kata, "Tak apalah nak." Dan saya tanya lagi, "Cik, nak pergi mana?" "Saya hantarlah, sini cepat. Naik kereta. Jangan takut, cik." "Tak apalah nak. Kereta kau pun dah ramai orang kat belakang." Casey, bila saya dengar makcik tu cakap macam tu, biasalah insting manusia, kita akan terus pusing. Reaksinya, saya pusing tengok belakang. Di belakang saya, walaupun tak nampak orang, tapi saya dah rasa meremang sangat-sangat. Dan saya tengok makcik ni, makcik tu tenung dekat saya, dia senyum sangat-sangat. Saya pun naikkan tingkap, terus memandu dan tinggalkan kawasan tu. Dalam perjalanan Casey, bulu tengkuk saya meremang sangat. Walaupun tak nampak apa-apa di tempat duduk belakang, saya boleh rasakan macam ada sesuatu di tempat duduk belakang.
Dan pendengar Ria 897, sepanjang perjalanan jiwa saya tak tenteram. Nak sampai Hogang macam lama rasanya. Akhirnya sampailah dekat kawasan di mana banyak kenderaan. Saya singgah dekat kolong blok. Saya pergi kedai kopi, duduk sekejap kisi. Dalam keadaan ketakutan tu, mata ni asyik menjeling pada kereta tempat duduk belakang. Tapi Alhamdulillah tidak ada apa-apalah gangguan yang dahsyat. Selain daripada makcik tu menegur di belakang tu dah ada ramai orang. Itu saja. Dan pengalaman saya ini mengajar saya buat baik berpada-pada. Rakan pendengar Ria, bersama dengan saya pada pagi ini kita ada Ika. Apa khabar Ika? Khabar baik. Ada pengalaman Ika, panggilan dari mana Ika? Daripada JB. Dan pengalamannya tentang apa? Silakan. Okey, ni pengalaman saya masa saya berada dekat rumah mak sepupu saya lah dekat Pontian. Okey, ceritanya macam ni. Masa saya tidur malam dekat rumah makcik saya, makcik saya selesai tidur seorang. Saya kata saya takut sebab rumah tu, bilik saya tu paling belakang sekali, dekat-dekat dengan bilik air kat luar tu tau. Jadi saya tidur. Lepas tu saya rasa macam tak selesa tidur kat situ. Lepas tu saya rasa macam takut. Lepas tu saya kebetulan saya nak pergi bilik air. Lepas tu makcik saya kata kalau nak pergi bilik air hati-hati sebab kat luar kan saya kata ada pokok pisang. Saya kata okey tak apa. Saya pun beranikan diri lah. Pergi tandas kat luar tu. Lepas tu saya terkejut. Pokok padahal tak ada angin tau saya rasa kat luar tu. Tapi pokok pisang yang sebelah tu bergoyang dengan pantas tau. Bergoyang sekejap dengan lajunya. Lepas tu saya terkejut, saya istighfar. Saya dah istighfar tu saya kata pokok ni bergoyang, yang lain tak ada bergoyang pun. Tak apalah, saya nak masuk belah saya tak agak-agak. Lepas tu saya kata tak apalah, dia takut ni. Masuk je lah. Dah masuk lepas sekejap je. Lepas tu saya masuk kat dalam tu. Saya dengar depan pintu saya tu ada orang ketuk 3 kali je. Saya kata agak-agak. Saya tak fikir apalah. Saya ingatkan makcik saya. Dah ada lepaskan tu saya buka. Tak ada orang je. Sekali masa saya nak masuk pintu tu je. Astaghfirullah je. Saya nampak cekak tu bergait dekat atas pokok pisang je. Jadi setelah nampak tu reaksi anda cabut ke, menangis ke? Macam mana tu? Mana lagi saya rasa saya macam nak pesa tapi saya istighfar dengan mata dia merah, tengok saya dia panggil saya macam terkunci tau. Dia macam kunci saya mulut tak boleh nak bergerak. Sekali macam mana saya pejam mata, saya istighfar dalam hati saya kan. Tapi Alhamdulillah lah, saya tak dapat. Saya nak lari tapi tak dapat lari. Lepas tu saya menjerit. Macam saya keluar kira, kenapa ni? Saya kata dah saya dah tergamam malam tu. Besoknya saya demam panas gaji. Selama seminggu saya demam panas. Saya demam panas. Lepas tu macam tertulang kan, nak pergi nampak tak ajak. Saya kata habis saya dah biasa pergi seorang kan. Kan dah cakap dekat situ dulu. Rupanya ceritanya dekat situ dulu ada orang tanam barang je dekat pokok situ. Dia tak nak pakai. Dia ada satu situ dia letak nama. Dia ketuk paku dekat pokok tu. Jadi pontianak tu memang sentiasa dekat situ je. Itulah saya cepat-cepat balik JB tu. Saya takut kan, saya tak nak tidur makcik saya lagi. Saya sekali cukup lah. Terima kasih ya. Okey, kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Bayangkan ini kisah yang dikatakan ini pengalaman daripada ibu kepada seorang pendengar. Katanya di sini beliau kirimkan SMS kepada saya. Assalamualaikum KC, apa khabar? Baik ini pengalaman bukan saya, katanya Nora. Ini pengalaman ibu saya yang bernama Fatimah Cik Fatimah, Puan Fatimah kita berkongsi peristiwa. Katanya Puan Fatimah atau anak yang kirimkanlah tolong ibu berkongsi pengalaman. Dahulu saya pernah mendapatkan bantuan seorang tukang ubat ni lah, dan katanya di sini masalah yang saya alami adalah masalah untuk mendapat jodoh. Usia saya
pada masa tu dah pun 27 tahun masih belum ada pasangan. Katanya ibu kepada Nora lah, Puan Fatimah. Jadi memang usia 27 tahun. Kalau mengikut zaman dulu Casey, usia kata ibu saya, ya 18 tahun, 20 tahun dah berumah tangga. Jadi bila usia 27 tahun belum lagi ada pasangan, itu adalah satu perkara yang dibimbangkan oleh kedua orang tua. Kalau sekarang ni lain Casey. 27 tahun belum kahwin pun tak kisah. Tapi dulu zaman mak saya ni, katanya Nora, amat berbeza sangat. Katanya makcik saya berumah tangga pada usia 17 tahun. Jadi ibu saya 27 tahun belum lagi berumah tangga, mendatangkan satu kebimbangan pada dirinya juga kepada kedua orang tua. Jadi dipendekkan cerita, ibu saya lah waktu itu masih muda lagi, secara senyap telah pun berikhtiar dan berjumpa dengan seorang tukang ubat ni untuk mendapatkan bantuan supaya dia dapat jodoh. Jadi bila datang rumah tukang ubat ni, yang katanya nak ibu saya nak rahsiakan, sebabnya perkara ini berlaku lama dahulu ketika dia anak dara. Jadi bila sampai sana, dia pun beritahulah tukang ubat ni, katanya yang saya ni nak cari jodoh. Saya usia dah 27 tahun tapi masih belum ada jodoh. Kakak saya, adik saya semua dah berumah tangga. Jadi boleh bantu saya tak? Dan tukang ubat tu katalah, okeylah, kau ambil barang ni, ada bunga lah. Bunga, dia katakan mandi bunga ni. Dan kemudian Khamis depan kau datang jumpa aku lagi. Nanti aku akan bawa engkau satu tempat ni. Di sana nanti kita akan terus usahakan lagi lah untuk engkau supaya senang dapat jodoh. Jadi ibu saya pun ikutlah ambil air bunga tu, bunga yang dia ambil tu, dan dibawa balik ke rumah. Secara senyap-senyap ibu saya mandi bunga. Selepas tu bunga tu dikutip balik dan dibuang. Tak nak nampakkan ibu dengan ayah lah, datuk dengan nenek saya waktu itu. Kemudian hari Khamis berikutnya, ibu tak sabar ni, datang lagi rumah orang ni. Dia kata, mari ikut aku nak bawa engkau. Ni ada lagi bunga yang aku baru kutip. Kalau minggu lepas aku kasih kau 7 macam bunga, yang ini aku kasih kau 12 macam bunga untuk kau gunakan. Dan selepas ni aku rasa mungkin mujarab engkau akan dapat jodoh. Jalanlah kita jalan. Ibu saya jalan dengan tukang ubat ni masuk ke dalam kawasan hutan, dibekalkan sama, iaitu bunga yang dibawa tadi dengan 3 botol air putih lah untuk dimandi. Jadi sampai situ dia kata, ambil, pakai ni kain berkemban dan mandi bunga. Dan ibu saya macam rasa tak sedap hati tau, sebabnya dalam hutan tu cuma mereka berdua. Dan si pakar ni pula dah pun siap-siap lah, katanya nak mandi bersama supaya dapat ibu cepat dapat jodoh. Dan ibu saya rasa tak sedap hati. Ibu saya tanya, ini betul ke ni? Dan waktu itu pakar tu berubah wajah tau. Dia kata, kalau kau nak dapat jodoh, kau kena ikut, kau kena mandi dengan aku, kata pakar tersebut. Jadi ibu saya pun dah tak nak lakukan. Dengan segera ibu saya tinggalkan kawasan hutan tu dan balik ke rumah. Ingatkan kisahnya dah habis. Malam hari Casey, ibu tengah tidur ni, terfikir-fikir tentang masalah yang dialami tadi dengan pakar pembohong tu. Tiba-tiba dan dengar dekat tingkap bilik orang ketuk lah. Jadi ibu saya buat bodoh. Mula-mula dengar orang ketuk, siapa pula? Adakah orang ketuk? Macam ya tak yalah sangkaan ibu saya. Tiba-tiba ibu saya dengar macam melirit tau. Dia beri salam. Assalamualaikum. Rakan berdengar Misteri Jam 12, ibu saya terus bangun, tak berani buka tingkap, keluar dari bilik, terus pergi ke bilik kakaknya yang sedang tidur lah. Dan waktu tu kakak sedang tidur seorang diri, di mana suaminya belum ada di rumah, sedang berada di tempat bertugas pada waktu malam. Jadi dia kata, Kak, tepi kak. Kakak tanya, kenapa dengan kau? Tidur dengan kakak lah, takut lah, kata ibu saya. Tengah tidur dengan kakak dalam bilik yang sama. Assalamualaikum. Timah, kau dengar tak? Dengarlah kak, jangan tegurlah kak. Assalamualaikum. Ya Allah Casey, kakak dengan saya rasa takut sangat-sangat. Dan dipendekkan cerita, bila dapat tahu oleh kedua orang tua, iaitu nenek saya dengan datuk saya, ibu saya kena marah berbakul-bakul. Terus kena matchmaking Casey. Akhirnya itulah, orang itulah yang telah pun didirikan rumah tangga sampai sekarang, telah pun menjadi ayah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, itu dia kisah yang dikirimkan oleh ibu kepada Nora, Puan Fatimah dulu, ingat pakai ambil kesempatan. Lepas tu orang dah marah, dia hantar lagi Macam-macam hal dunia ni Kita kembali dengan rancangan MJ12 dengan kisah selanjutnya. Awal tadi anda dengar kisah tentang seorang tukang ubat yang ambil kesempatan. Mula-mula suruh mandi bunga, lepas tu suruh mandi bersama. Dahsyat. Baik, pendengar Misteri Jam 12, sebentar nanti jam 1.30 pagi anda akan ikuti rancangan Sambungan Semalam, kisah pendek dari Imran. Yang ini ingin saya sempurnakan pada tengah malam ini, kisah daripada seorang lagi rakan pendengar kita. Katanya di sini, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengalaman yang saya nak ceritakan adalah pengalaman yang agak pendek dan ringkas. Kisah ini berlaku apabila saya sedang bersama dengan isteri saya menonton wayang, dan bukan di Singapura. Kami ni orang Singapura, tapi waktu itu menonton wayang di seberang tambak di salah sebuah pusat membeli belah di sanalah. Kami menonton menonton waktu tu, ingat lagi kami menonton filem Congkak di seberang. Dan bila sedang menonton filem tu, pawagam tu tidak penuh sebabnya waktu malam. Yang kedua, keesokan hari tugas. Saya dengan isteri tidak bertugas. Jadi bila duduk tu, kami memilih tempat duduk di tengah-tengah. Belakang kami ramai orang, di hadapan memang kosong, tak nampak orang. Tiba-tiba isteri saya berbisik pada saya, "Bang, tengok ke depan tu bang. Berani betul perempuan tu duduk sorang-sorang." Isteri saya kata, berani betul perempuan tu duduk sorang-sorang. Jarak daripada mana kami duduk dengan orang yang duduk di hadapan tu lebih kurang dalam 5 tempat duduk jauh. Jadi bila saya perhatikan, panggung tu biasalah gelap. Filem sedang ditayangkan. Saya tanya pada isteri, "Tempat duduk mana?" "Tu, 1, 2, 3, 4, 5 kat 5 depan tu." Kata isteri, tempat duduk yang kelima di hadapan. Saya cari, Casey, tengok kiri kanan tak nampak orang. "Awak betul mana ada orang?" kata saya pada isteri. Casey, tiba-tiba isteri saya, Bang, dia toleh bang." Saya peluk isteri. Wajah isteri saya rapatkan dengan dada saya. Kemudian saya ada jaket, saya tutup muka isteri. Kata isteri saya, perempuan tu toleh tengok dia. Walaupun gelap, tapi nampak dia toleh tau. Sebabnya pancaran cahaya daripada filem yang sedang kami tonton. Pendengar Ria 897, yang paling menakutkan, saya tengok tak ada orang ni. Isteri dah takut, dah tutup. Setelah lebih kurang dalam 5 minit isteri saya tutup muka dengan jaket, ketakutan, saya pun tarik baliklah jaket tu. Isteri toleh. "Bang," kata isteri saya, "Bang, perempuan tadi ada dekat sebelah abang." Casey, sebelah saya memang tak ada orang. Pada malam tu, saya dengan isteri nak tonton filem Congkak. Kami terganggu sangat-sangat. Saya ni tak rasa apa-apa, cuma isteri saya. Katanya perempuan yang duduk dekat depan sekarang berada dekat tepi saya. Itulah yang buat dia terperanjat sepanjang menonton filem tu. Ya Allah, Kisi. Isteri saya tutup muka dalam keadaan ketakutan. Bila nak balik tu lampu buka, tak nampak pun orang tepi kiri kanan. Cuma di belakang saya ada beberapa yang sedang menonton. Itulah pengalaman saya yang ringkas. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Wah, seram ni. Nak, hati-hati anak. MJ12. Pendengar Ria 897, sekarang tiba masanya untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama.
Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, Wak Mut terus melakukan upacara dengan mengeluarkan barang-barang di dalam beg saya, antaranya pakaian isteri, juga gambar isteri saya serta sedikit gumpalan rambut yang tertinggal pada sikat bekas arwah isteri. Wak Mut meletakkan barang-barang yang saya bawa bersama di hadapannya, dan di hadapannya juga ada tempat bara yang merah menyala. Dia menabur kemenyan. Asap kemenyan berkepul-kepul dan bilik tersebut mempunyai bau kemenyan yang amat kuat. Perasaan takut mula menghantui saya. Pendengar Ria 897, katanya Imran, saya mula menyoal diri saya, adakah perbuatan saya ini betul ataupun tidak. Sebenarnya hakikatnya tujuan saya hanyalah untuk tahu kenapa setelah 4 tahun arwah isteri tiba-tiba muncul dalam tidur saya, dalam mimpi saya, dan nak beritahu saya sesuatu. Tetapi 2 kali apabila dia nak menyampaikan sesuatu pada saya, tidak terlaksana. Jadi matlamat saya hanya untuk tahu apakah mesej yang nak disampaikan kepada saya. Saya sebenarnya ingin tahu adakah dia tenteram ataupun sebaliknya. Setelah barang-barang itu semua disiapkan di hadapannya, dia mula membaca sesuatu di mana saya tidak faham bahasa apa yang dia gunakan. Tetapi cara dia menyebutkan, cara dia membaca, saya pasti itu adalah mantra. Badan yang terpisah, barang kau di hadapanku. Kau ku panggil, kau ku seru. Kau ku panggil, kau ku seru. Kandungan Kamsatun, kandungan Kamsatun. Lahir 14 Mac 74. Lahir 14 Mac 74. Nur Hayati, kandungan Kamsatun. Datang, datang. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, bacaan mantra yang dilakukan oleh Wak Mut bukan sekali, malah diulang berkali-kali. Saya rasa hampir sejam lebih saya duduk dalam bilik itu dengan perasaan takut, dengan perasaan tertanya-tanya, adakah yang aku buat ini benar-benar mujarab untuk dapatkan jawapan ataupun tidak. Dengan perasaan yang bimbang dan risau, menantikan sesuatu untuk berlaku. Rakan pendengar Ria, katanya Imran, setelah sejam lebih saya duduk dalam bilik Wak Mut. Wak Mut sedang membaca dan membaca. Dalam bilik itu ada satu gerubuk, iaitu almari. Tiba-tiba pintu gerubuk tersebut buka dan tutup. Ada 2 pintu, hanya pintu sebelah saja. Buka dan tutup sedikit. Terbuka dan tutup sedikit. Kemudian, Wak Mut dalam keadaan saya rasa dah kena rasuk, dah kena sampuk. Dia duduk di atas lantai, duduk bersila. Sambil tengok ke bawah, bayangkan, sambil dia tengok ke bawah, tangan
tangan jari telunjuk tangan kanan terus menunjuk ke arah gerobok tersebut dan berkata sesuatu. Hei, kau nak cari isteri kau. Isteri kau dekat sana. Isteri kau dalam sana. Pendengar Ria 897, waktu tu saya dah takut. Saya masih duduk dalam bulatan dan saya ingat katanya supaya tangan saya pun tidak dibenarkan diletak luar bulatan, kalau tidak akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Saya cuba kawal perasaan takut. Saya cuba memandang ke arah almari, itu gerubuk dalam bilik Wak Mut. Saya tenung dan mula mendengar suara. Perlahan-lahan mendengar suara seperti isteri saya menangis. Sayang, Yati ke tu? Yati cakap dengan abang, Yati ke tu? Pendengar Ria 897, beberapa kali saya cuba menegur, tapi dia tidak menjawab pertanyaan saya. Adakah itu isteri saya? Apabila pintu almari itu terbuka sedikit dan tertutup sedikit, saya ternampak. Ya Allah, Casey, wajah arwah isteri dalam almari dalam keadaan berkafan. Wajahnya pucat semacam, matanya tertutup. Tapi saya hanya dengar suara dia menangis saja. Lalu saya terus bertanya kepada Wak Mut, kenapa isteri saya tidak menjawab pertanyaan saya? Adakah yang datang itu benar-benar isteri saya? Wak Mut, kenapa isteri saya tak cakap apa-apa, Wak Mut? Adakah itu benar isteri saya, Wak Mut? Tolonglah, Wak Mut. Saya buntu. Saya nakkan jawapan, Wak Mut. Yati ke tu, Yati? Kenapa Yati datang dalam hidup abang? Setelah 4 tahun Yati diamkan diri. Itu isteri kau. Tapi sekarang ni mungkin dia tak nak bercakap dengan kau. Kau kena izinkan dia ikut kau balik. Nanti bila masa dia nak bercakap, dia akan datang pada kau. Tapi ingat, kau kena izinkan dia balik. Dan kau kena ikut pantang larang yang Tok nak beritahu kau. Pendengar Ria 897, saya berfikir sejenak. Adakah saya ingin isteri saya dalam keadaan berkafan dengan wajah yang pucat yang menakutkan itu ikut saya pulang ataupun tidak? Saya tahu bila dia ikut pulang, bukanlah secara fizikal dia akan jalan ikut saya. Tapi dia akan ikut saya secara batin. Dia akan mendampingi saya secara batin. Sekarang ni, saya sedang fikirkan, adakah saya ingin isteri saya ikut saya pulang ataupun tidak? Rakan pendengar Ria 897, katanya Imran, setelah dia berfikir sejenak, akhirnya dia buat keputusan. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. MJ12. Pendengar Ria 897, sekarang tiba masanya
Untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Lalu saya terus bertanya kepada Wak Mut, kenapa isteri saya tidak menjawab pertanyaan saya? Adakah yang datang itu benar-benar isteri saya? Wak Mut, kenapa isteri saya tak cakap apa-apa, Wak Mut? Adakah itu benar isteri saya, Wak Mut? Tolonglah, Wak Mut. Saya buntu. Saya nakkan jawapan, Wak Mut. Yati ke tu Yati? Kenapa Yati datang dalam hidup abang? Setelah 4 tahun Yati diamkan diri. Itu isteri kau. Tapi sekarang ni mungkin dia tak nak bercakap dengan kau. Kau kena izinkan dia ikut kau balik. Nanti bila masa dia nak bercakap, dia akan datang pada kau. Tapi ingat, kau kena izinkan dia balik. Dan kau kena ikut pantang larang yang Tok nak beritahu kau. Pendengar Ria 897, saya berfikir sejenak. Adakah saya ingin isteri saya dalam keadaan berkafan dengan wajah yang pucat yang menakutkan itu ikut saya pulang ataupun tidak? Saya tahu bila dia ikut pulang, bukanlah secara fizikal dia akan jalan ikut saya. Tapi dia akan ikut saya secara batin. Dia akan mendampingi saya secara batin. Sekarang ni, saya sedang fikirkan, adakah saya ingin isteri saya ikut saya pulang ataupun tidak? Rakan pendengar Ria 897, katanya Imran, setelah dia berfikir sejenak, akhirnya dia buat keputusan. Tok, saya rasa saya dah buat keputusan, Tok. Saya rasa saya izinkan isteri saya ikut saya pulang. Imran, baguslah kalau macam tu. Tapi Imran, kau kena ikut apa yang aku nak cakap. Kau kena dengan rela hati benarkan isteri engkau ikut engkau pulang. Ikut apa aku cakap, ya? Saya Muhammad Imran bin Saudi. Saya Muhammad Imran bin Saudi membenarkan isteri saya, kandungan Kamsatun Nurhayati, membenarkan isteri saya, kandungan Kamsatun Nurhayati, untuk ikut dan mendampingi tubuh badan saya. Untuk ikut dan mendampingi tubuh badan saya. Baguslah macam tu. Tapi Imran, ada beberapa syarat, pantang larang yang kena kau ikut. Rumah kau jangan benarkan cahaya matahari masuk ke dalam. Tutup semua tingkap-tingkap. Kalau perlu tutup dengan kertas, dengan surat khabar, lebih baik. Kalau tidak, sia-sia saja kau datang sini jumpa aku. Pendengar Ria 897, saya mengiyakan segala pantang larang, segala syarat-syarat yang disebutkan oleh Wak Mut. Saya mengizinkan makhluk dalam gerobok itu yang menyerupai isteri saya, yang saya rasakan itu isteri saya, untuk ikut saya pulang. Malam tu saya pulang sekitar pukul 3 lebih pagi.
Bila saya berjalan, saya dapat rasakan seperti ada sesuatu yang ikut saya jalan dari belakang. Tapi biasalah Casey, perkara ni baru berlaku. Saya memang rasa tak sedap hati. Setiap kali saya berjalan, saya akan toleh belakang. Kadang-kadang rasakan macam ada telapak kaki orang bergerak. Bila saya memandu untuk pulang ke rumah, kadang-kadang saya rasakan seperti ada perempuan. Sebabnya daripada cermin kenderaan yang saya pandu ni, kadang-kadang ternampak macam ada kepala yang duduk di belakang saya. Pendengar Ria 897, oleh kerana saya setuju dengan permintaan tersebut, sebenarnya perbuatan saya itu telah pun membodohkan diri saya. Bayangkan pendengar Ria 897, bila saya pulang ke rumah, saya mula buat apa syarat-syarat yang disuruh. Antaranya, saya ambil surat khabar dan tampal semua tingkap-tingkap supaya cahaya matahari tidak masuk ke dalam. Kemudian saya tutup dengan langsi. Dan perkara ini berterusan tahap demi tahap demi tahap sampaikan saya terlupa sebenarnya apakah matlamat saya jumpa dengan Tok Mat. Sebenarnya nak berbicara dengan arwah isteri. Saya terlupa Casey. Lama-kelamaan perbuatan saya ni telah pun menjauhkan saya daripada rakan-rakan dan saya jarang ke tempat tugas. Malah prestasi saya di tempat kerja makin teruk. Sebenarnya saya menyerahkan semangat saya, menyerahkan konon-konon roh dalam tubuh saya ini sebagai santapan kepada makhluk yang dipelihara oleh Wak Mut. Makhluk ini perlukan makanan dan sayalah jamuan yang disajikan. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita, prestasi menjunam saya di tempat tugas, saya yang tidak lagi bercampur gaul dengan saudara mara, dengan rakan-rakan yang malah menjauhkan diri, telah pun mendapat perhatian seorang pakcik di tempat saya bertugas. Pakcik ni baik orangnya. Saya seringkali bertugas dengan beliau dan dia telah pun datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Imran. Engkau ni dah berapa hari tak pergi kerja, Imran? Pakcik ni risau tengok kau. Kenapa rumah kau gelap sangat ni? Astaghfirullahalazim. Teruk betul keadaan rumah kau ni, Imran. Ya Allah, bau dia. Apa kau buat ni, Imran? Pakcik, saya tak nak pakcik datang rumah saya, pakcik. Tolonglah. Imran, aku tahu apa kau buat. Aku datang sini nak tolong kau. Kalau kau tak nak tolong diri kau, engkau akan hanyut dan perlahan-lahan engkau akan jadi dimamah oleh makhluk terkutuk ini. Apa yang pakcik cakap ni? Beginilah Imran, sebenarnya aku rasa bila engkau jumpa dengan bomoh tersebut yang konon-konon nak beritahu tentang isteri engkau, engkau ni sebenarnya dijadikan santapan kepada makhluk yang dipelihara. Semangat kau perlahan-lahan ditarik. Malah kau dah tak kisah pasal diri kau. Kau tengok rambut kau, kau tengok misai kau, rumah kau kotor. Ini semua sarang syaitan. Pendengar Ria 897, pakcik yang telah pun menasihatkan saya sebelum ini supaya jangan berjumpa dengan bomoh datang. Dia antara orang yang terdekat yang rapat dengan saya. Dia bantu saya pergi berubat dan tahap demi tahap saya pulih. Rupa-rupanya yang datang dalam mimpi saya difahamkan adalah syaitan. Cuba nak mengganggu saya. Sekiranya dikatakan saya ni kuat solat, iman saya kuat, gangguan itu tidak akan dapat diteruskan. Oleh kerana tiang agama saya agak goyang. Sebab itulah saya telah pun memilih jalan yang salah. Dan akhirnya saya dipulihkan daripada gangguan ini. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara,
Kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Saudara pendengar Ria 897 FM, demikian tadi kisah yang terakhir dari pengirim kita bernama Imran dalam lakonan kisah pendek yang telah pun dilakonkan oleh saya dan disampaikan oleh saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya sama sekali ingin mendengar maklum balas anda tentang kisah-kisah pendek yang telah pun saya ketengahkan. Adakah anda suka dengan kisah-kisah pendek ini? Kalau suka, saya akan lebih banyaklah di masa-masa akan datang. Saya akan cuba perkenalkan lebih banyak lagi kisah-kisah pendek. Tapi ini semua terpulang pada kiriman-kiriman email yang saya terima. Kalau kiriman email ada yang sesuai untuk saya ketengahkan dalam kisah pendek, akan saya teruskan ketengahkan dalam lakonan kisah pendek untuk hari-hari akan datang dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda berikan maklum balas anda kepada saya ke alamat kc@mediacorp.com.sg kc@mediacorp.com.sg dan saya akan cuba pertimbangkan segala saranan yang anda berikan kepada saya. Dengan ini tamatlah rancangan Misteri Jam 12. Saya jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod di Ria 897 dalam episod Misteri Jam 12 selanjutnya. Saudara pendengar Ria 897, mungkin esok kalau ada kisah pendek akan saya kabarkan kepada anda. Jadi nantikan saja, harap ada email yang boleh saya ketengahkan dan menjadikan satu lakonan kisah pendek. Terus bersama dengan kami dalam rancangan Ria Insomnia dan selamat pagi pada semua.